Siapa tutup aib orang, Allah tutup aib dia di padang mahsyar. Penyakit suka cakap ni penyakit kau. Kalau benda yang tak menyakit hati orang tak apa. Nah, dia cakap kau dengar orang suka nakal, cakap nakal. Tu tak apa. Banyak cakap. Nah, cuma lara lah lebih, tapi tak ditulis sebagai dosa. Kalau menyakit hati orang ni tak perlu banyak, sepatah sudah. Dosa besar dah. Cakap yang menyukakan hati orang, menggembirakan orang, cakaplah 4 hari 4 malam. Kerana bila banyak cakap ni, dia takut jadi banyak salah. Hak tu. Cuma kita bawa syariat dalam diri kita. Jangan fitnah, jangan apa. Nah, cakap benda baik, cakap benda dakwah, cakap benda-benda yang menguntungkan dunia akhirat. Cakap. Tapi oleh kerana hati kita kotor, kita nak cakap benda baik ke benda uduh? Benda uduh lah. Batu berhigi ngopak rumah orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cerita ngopak. Kalau cerita molek orang dia khabar rumah orang. Tutup aib orang. Jahat lagu mana pun tutup. Melainkan yang boleh cerita, kalau kita tak cerita ke orang, orang akan terpedaya dengan tipu hello dia. Pergi tengok kawan ada orang jiran ni duk tiung bira patah dengan porong, jangan cerita ke orang. Tak baik. Tutup aib dia. Tengok kawan kita duduk beromeng dengan awek dia dalam kereta, jangan cerita ke orang. Haram cerita ke orang. Aib tu. Betul tak? Nak cerita-cerita ke dia. Baru jadi adinun nasihat. Din itu, agama itu nasihat. Nasihat ke dia. Cerita ke orang punah tak? Martab aib dia, maruah dia. Punah tak? Punah dia. Nah, siapa tutup aib orang, Allah tutup aib dia di padang mahsyar. Kita banyak ada aib. Nak ada Allah tutup. Nak asal cerita orang.